Baru-baru ini, pengacara Dato' AC Mizal merancang untuk membawa satu keluarga menyambut Lebaran di Berlin, Jerman. Menurut Dato' AC Mizal merancang untuk menyambut Lebaran di Berlin, Jerman dan berkumpul satu keluarga pada Hari Raya Aidilfitri sememangnya menjadi impian setiap orang. Difahamkan anak lelakinya iaitu Muhammad Rif Damian yang menyambung pelajaran dalam bidang pengurusan perniagaan dan akaun di sana sejak 2023. Oleh itu, Dato' AC Mizal meluangkan masa di Kedutaan Malaysia di Berlin untuk merasai sendiri suasana raya. Berkongsi lanjut mengenai kehidupan peribadi, AC bersetuju bahawa dia kurang aktif dalam dunia seni kerana memilih untuk bersama keluarga dan juga memberi fokus kepada perniagaan. Dalam pada itu, AC Mizal mengakui berjauhan dengan anak lelakinya turut menjadi punca memperlahankan rentak dalam dunia industri selain pemergian ibu mentua pada Februari lalu yang turut memberi kesan kepada keluarganya. Malah tahun ini memang tiada tawaran kerja dan mahu meluangkan masa lebih bersama keluarga dan juga tumpukan kepada perniagaan. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga urusan perniagaan Dato' AC Mizal dipermudahkan dan terus berjaya dalam kerjaya yang dibina.